Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kecemerlangan dan salam anak baik lagi cerdik. Bersama saya sekarang Dr. Rafidah binti Abdullah Aziz, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak. Apa khabar puan? Okey, baiklah, soalan saya, apakah pandangan doktor mengenai tema bijak berbahasa nilam diperkasa dalam dunia digital 2026? Untuk tema pada tahun ini, bijak berbahasa, nilam diperkasa. Jadi bermaksud kalau kita lihat kepada aspek keseluruhan ya dalam pendidikan, di sekolah dan sebagainya, berbahasa itu sendiri melambangkan kata bangsa ya. Dan apabila kita nak tunjukkan kita ini adalah seorang individu yang sayangkan kepada bangsa dan negara dia, maka dia perlu perkukuhkan bahasa dia, sebab bahasa ni menyatukan kaum. Bahasa juga menunjukkan adab, bahasa juga menunjukkan kecemerlangan seseorang individu tersebut. Jadi apabila kita nak kuatkan bahasa kita, maka kita perlulah membaca. Di mana program nilam ni yang diwujudkan sekian lama lah, saya rasa program nilam ni, ramai yang tak faham bahawa kecemerlangan seseorang itu berasal daripada sikap dia suka membaca. Dan apabila program nilam ni dibuat, dia bukan untuk saja-saja untuk kita paksa budak mesti membaca, pelajar mesti membaca. Tapi melalui pembacaan itu sendiri dia perlu faham kandungan bahan yang dia baca tu. Adakah bahan tu menyampaikan sesuatu maksud, ataupun untuk pembangunan diri dia, ataupun untuk membantu dia memahami sesuatu situasi. Sama ada kira buku fiksyen, bukan fiksyen dan sebagainya, itu adalah sesuatu. Jadi apabila tema pada tahun ini ni amat kena sekali lah dengan maksud kenapa kita perlu angkat bahasa kita dan kita perlu perkasakan program nilam itu sendiri. Okey, seterusnya, sejauh manakah program nilam berjaya membentuk budaya membaca dalam kalangan murid pada masa kini? Program nilam ni sebenarnya apabila dia membaca, seseorang pelajar tu membaca, secara tak langsung dia mengupas kandungan bahan tersebut. Dia mengenali pengarangnya, dia mengenali tajuk buku tersebut, apakah yang cuba disampaikan dalam buku tersebut. Maka apabila dia memahami bahawa nilam ni bukan satu proses sekadar baca tanpa memahami isi kandungan dan tanpa menjadikan bahan bacaan itu sebagai satu dorongan atau motivasi kepada dia, maka tak akan berjaya program nilam tu ya. Jadi apabila dia faham daripada satu buku ke satu buku dan dia faham bahawa buku-buku ini sebenarnya memberikan dia satu kesedaran dan inspirasi, maka ia akan menjadi satu kata hala tuju ke arah minat membaca yang lebih mendalam, dan juga bukan sekadar membaca tu untuk memenuhi keperluan peperizaan, tetapi membaca itu untuk membantu dia membangunkan diri dan menuju ke arah yang lebih cemerlang. Selain itu, adakah penting untuk murid-murid menguasai kemahiran literasi digital pada hari ini? Ya. Ini memang penting. Ya, seperti saranan Perdana Menteri kita, yang mengatakan sekarang ni, baru pagi tadi saya mendengar berita bahawa remaja umur belia umur 18 sampai 30 tahun akan diberikan percubaan 3 bulan percubaan untuk menggunakan aplikasi AI ini. Maka saya rasa literasi digital memang penting, dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, kami telah pun transform perpustakaan kami kepada perpustakaan digital, iaitu dipanggil Perpustakaan Awam Negeri dan Digital, yang mana kita mendedahkan sama ada daripada kecil lagi tu kita dah dedahkan literasi digital, tapi ke arah yang lebih baik. Bukan ke arah menyalahgunakan literasi digital tu untuk buat benda-benda yang tak senonoh, benda-benda yang mendatangkan keburukan kepada dia, yang mana akan mempengaruhi masa depan dia, kerjaya dia dan sebagainya lah. Jadi literasi digital tu tak semestinya terus kepada yang ekstrim tu kan. Jadi kalau datang ke Perbadanan Perpustakaan Negeri Perak, memang kita ada bengkel dia, kita akan ajar cara nak gunakan literasi digital, macam mana nak gunakan e-book, macam mana nak gunakan Kindle dan sebagainya, gunakan iPad. Dan kita bimbing supaya masyarakat lebih faham bahawa literasi digital ni sebenarnya banyak membantu dia. Macam kalau sekarang ya, penggunaan ChatGPT.
ramai sangat bergantung ChatGPT. Tapi kalau sekadar copy and paste, masukkan ke dalam dia punya homework dan sebagainya, tak guna juga literasi digital tu. Jadi literasi digital ni sebenarnya membantu kita untuk memahami bahawa apa yang kita dapatkan sumber daripada internet ke daripada ChatGPT itu adalah sebagai panduan saja. Jadi kalau betul dia boleh gunakan itu, maka apa saja maklumat yang dia dapat dia boleh olah menjadi satu pengetahuan dia sendiri dan boleh membantu dalam pelajarannya. Dan terutama sekali siapa yang nak menduduki peperiksaan-peperiksaan besar ni, dia faham bahawa ini adalah macam saya sebut dalam ucapan saya tadi, bahawa perlu ada ayat dia sendiri, pengetahuan dia sendiri, penambahan dari apa yang telah dibelajar dalam kelas oleh guru-guru yang membimbing dia lah. Akhir sekali, apakah pesanan doktor kepada semua warga SMK Sultan Majid Arifin sempena program Bijak Berbahasa Nilam Diperkasa dalam dunia digital pada hari ini? Baik, kepada semua penuntut lah pelajar SMK Tajuk Arifin ni, tahniah saya ucapkan kepada Tuan Pengetua dan